Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just nak unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 33 punya, part nombor 33. Untuk kau yang boleh tengok part 1 sampai part nombor 32 tu, nombor part 32, dia punya link tu semua kat description. So kau just perlu tekan je lah kat bawah tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Hisuian Typhlosion. Yang ni aku belakangkan sikit, ini baringkan je lah. So ni dia punya packing Hisuian Typhlosion tu macam biasa lah. Yang ni pack lama, yang baru punya aku rasa tak ada kot yang dalam kotak. Dia just ada yang dalam ni je lagi. So kat bahagian atas dia dah ada tulisan nombor je lah, MS12 ni. Lepas tu nama dia dalam versi Japanese. Lepas tu brand dia Takara Tomy. And bawah dia ada dia punya nama tu lah, Monster Collection. Lepas tu yang ni dia punya Pokemon Hisuian Typhlosion tu, sorry kalau aku salah sebut. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat, just tulisan Japanese yang ni, just caution and made in Vietnam. So tanpa buang masa, kita buka dia. Okey, orang sebelah tengah memarah anak dia, so terpaksa dengar je lah. Sekejap Yang ni adalah Pokemon Hisuian Typhlosion tu. Yang tu nama English dia. Nama Japanese dia adalah Hisuian Bakpun. Dia Bakpon Bakpun. So kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia yang ni dia macam ala-ala emo macam tu lah. Bukan emo yang emotional damage tu, bukan. Yang ni dia macam budak-budak emo tu kan. Mata dia pun macam buka macam nak tak nak je. Lepas tu yang ni ada dia punya telinga dia. And rambut dia bulu ni lah, warna purple ni. Penjok kat bahagian depan dia macam agak tercomot sikit. Lepas tu yang ni pun mata dia pun tengok belah kanan juga. Memang banyak toys yang Pokemon Tomy ni dia punya mata semua menghala ke kanan. Aku tak tahu kenapa Pokemon buat macam tu. Lepas tu yang ni mulut dia pun ada, dia tak buat yang kata buka ke apa. Dia sekat tersenyum macam tu je. Senyuman dia sumpah menakutkan. Kat bahagian yang leher dia just ada macam api-api yang kecil ni. Ada 3 je api dia, warna merah-merah purple maroon macam ni. Kategori dia adalah Ghost Flame Pokemon. And type dia confirm lah fire dan juga ghost. Yelah sebab ada fire ghost flame macam ni, confirm dia punya type fire dengan ghost. Lepas tu badan dia tak adalah apa sangat, tapi pen job dia memang smooth gila, memang licin gila, memang tak ada nampak comot apalah kecuali kat bahagian muka tadi tu. Lepas tu tangan dia pose satu tengah macam ni, satu lagi macam tengah nak makan ke apa benda dia tengah angkat tangan tu kan. And bahagian belakang dia tak adalah apa detail sangat, setakat api macam ni, tapi api dia macam tak berapa nak cantik lah. Macam Typhlosion yang biasa tu api dia macam api tajam-tajam, yang ni dia macam api dia mau beralun macam tu. And api dia ada warna merah dan juga warna purple pink macam ni. Lepas tu Typhlosion ni dia keluar time dekat yang gen ke-8, tapi bukan yang Galar Region tau, bukan. Yang ni dia gen ke-8 Hisuian Region, yang time Pokemon Legend Arceus tu punya game tu keluar, dia introduce lah dia punya region yang baru. Sebab je lah nak explore tempat baru kan. Belakang dia memang smooth gila je, tak ada apa. Ekor dia pun sakit ekor kecil macam tu je, warna purple macam ni. Oh, dia ekor dia bukan ekor, dia macam bulu yang panjang. Dia macam pakai baju jaket panjang tu kan. Lepas tu nombor Pokemon entry dia 0157 157, sama je macam yang Typhlosion yang biasa tu. Cuma Typhlosion yang ni je dia kelas dia regional form je lah. Lepas tu evolution line dia sama je macam Typhlosion yang biasa tu. Stage 1 dia adalah Cyndaquil. Cyndaquil tu aku ada unboxing, aku tak ingat part berapa, tapi link dia biasalah kat bawah, kau cari je kat bawah tu. Lepas tu Cyndaquil tu ber-evolve second stage dia jadi Quilava. Dia dah jadi macam more lagi memanjang lah badan dia tu. Lepas tu Quilava tu ber-evolve final stage dia branch evolution, dia boleh jadi Typhlosion yang biasa dan juga yang Hisuian Typhlosion yang ni. Tapi antara dua tu aku lebih suka Typhlosion yang biasa tu lah. Yang ni dia macam ala-ala Slay pun ada lah juga, dia macam ala-ala diva macam tu kan. Lepas tu weakness dia weak dengan yang water type, ground type, rock type, ghost type dan juga dark type Pokemon. Memang 5 type tu senang gila nak kalahkan Hisuian Typhlosion ni. Lepas tu Hisuian Typhlosion ni dia ni tak ada yang mega lah, tak ada yang Gigantamax, tak ada. Dia just ada yang shiny form je, tapi yang shiny form dia warna dia agak buruk lah macam tu. Lepas tu dekat anime Hisuian Typhlosion ni dia tak ada keluar lagi tau. Macam yang aku cakap dulu, yang aku unboxing Hisuian DC2 tu, dia just ada yang Clever dan juga Arcanine, bukan Arcanine, apa, Growlite yang daripada Hisuian Region ni lah. Yang lain macam tak ada lagi. Maybe lepas ni dia akan keluar lagi lah yang dekat yang series Pokemon Horizon ni lah. Sebab Pokemon Horizon ni macam dia mau explore tempat-tempat tu tau. Kalau dia tak explore pun maybe yang trainer dia akan bawa lah Pokemon tu, akan tunjukkan Pokemon tu. So kita just perlu tunggu je lah. So ini lah first Pokemon yang kita nak unboxing hari ni, Hisuian Typhlosion. Boleh lah, cantik lah juga dia punya Pokemon ni, tapi aku tak berapa suka sangat lah. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Gouging Fire.
Gouging Fire. Yang ni box dia lain sikit lah, dia lagi besar daripada yang biasa tu kan, sebab yang ni Paradox Pokemon, and dia punya background tu warna-warna purple lah, sebab dia buat lainkan sikit kan. So atas dia macam biasa lah, dia tulis lah nama dia Gouging Fire tu. Lepas tu brand dia brand Takara Tomy. Lepas tu tulis lah Monster Collection ni. Lepas tu ada dia punya gambar dia. Lepas tu bahagian tepi dia setakat dia punya gambar daripada each side dia. Belakang dia setakat tulisan Japanese pen tu. Lepas tu tulis made in Vietnam. Atas dia ada dia punya detail-detail tu. Lepas tu ada dia punya berat dia, memang berat gila. Tepi dia belah sini setakat gambar dia daripada belakang. And bahagian bawah dia setakat ada yang caution tu. Jap, yang ni macam tak ada stiker yang caution. Selalu memang ada stiker yang caution tu, Choking Hazard kan. Tapi yang ni tak ada, maybe terlupa ke ataupun dah habis. So tanpa buang masa, kita unboxing, kita buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak senang nak buka. Nasib baik dia punya yang ni belah sini tau. Sekejap keluarkan dia. Gouging Fire. Macam biasa yang dalam box tu confirm dia akan ada melekatkan dia dekat cardboard ni. Dia ada tape ni lah. Sekejap gunting dia. So ni adalah Pokemon Gouging Fire tu. Memang sumpah cantik gila tau. Memang pada aku memang agak puas hati lah beli yang Pokemon ni, Gouging Fire ni. Lepas tu yang Gouging Fire tu nama English dia, nama Japanese dia Ugatsu Homura. Tapi aku lebih prefer yang Gouging Fire ni lah daripada yang Ugatsu Homura. Homura tu macam nama karakter Hidden Zero, banyak mereka fairy tale juga, Homura kan. Lepas tu kategori yang Gouging Fire ni, dia ni adalah Paradox Pokemon. Sama je macam yang apa tu, Raging Bolt. Yang Raging Bolt tu aku dah ada buka tau. Aku ada buat unboxing dia. Dia punya link tu dekat description lah macam biasa. So kita buka bahagian muka dia dulu. Muka dia memang ada macam ada crest yang ni, macam apa, Triceratops tu. Memang besar gila. Dia macam dinosaur Triceratops tu. Nanti aku tak ada punya gambar kat tepi kalau korang tak tahulah. Lepas tu muka dia memang macam ada pelik-pelik macam ni. Tapi yang ni macam ada bekas-bekas gam dia. Tak apa-apa nak kemas lah. Nampak kan memang kilat gam dia. Tapi macam ni tengok macam dia baru lepas menangis pun adalah juga. Tak apa, yang lepas ni aku beli rubbing alcohol, try hilangkan. Lepas tu mulut dia tengah terbuka macam tu. Yang ni aku tak sure warna kelabu ni taring dia ke gigi dia. Tapi kau tengok macam ni macam misai dia pun adalah juga. Mata dia warna hijau, and dia punya crest atas ni warna-warna gold lah. Lepas tu dalam dia ni kalau dia buat pattern lain, corak lain pun okey juga. Tapi dia just warna merah hijau macam tu je. Lepas tu type dia adalah Fire dan Dragon. Aku tak tahu kenapa dia letak Dragon. Maybe sebab dia based on dinosaur kot tu yang dia letak Dragon type kan. Lepas tu yang Gouging Fire ni dia first keluar time dekat yang gen ke-9, yang Paldea region. Dia ni ada muncul lah juga dalam series Pokemon Horizon. And dia ni member yang Sick Heroes tu, yang Lucius punya Pokemon. Kalau korang tak tahu, better korang tengok lah anime Pokemon Horizon tu. Aku recommend sangat cerita tu memang lagi okey lah, lagi best lah daripada Ash punya adventure tu. Lepas tu kita kat bahagian bawah kepala dia pula. Bawah dia macam ada bulu-bulu macam ni, macam dia punya janggut pun ada juga kan. Sebab ni daripada bawah mulut dia kan, so confirm dia punya janggut ni. Tapi janggut dia tu melekat kat bahagian dada dia. Yang bahagian tepi ni aku tak sure telinga ke, bulu telinga dia ke, sebab dia memanjang tau. Macam tangan pun adalah juga. Tapi rasanya memang bulu-bulu ni. Sebab yang ni pun sama warna dengan yang ni, bulu-bulu dia tu kan. Tapi kau tengok macam ni, macam tangan pun ada juga. Cuma jari dia ada macam more lebih extra macam tu. Lepas tu dekat kaki dia just ada macam pelik-pelik besi macam ni kan. Kuku dia warna merah. Memang sumpah nampak garang gila. Dia ni ibarat macam combine antara dinosaur Triceratops tu dengan singa tau. So jadilah yang Gouging Fire ni. And aku ada juga yang baca dekat dia punya Pokemon website. Aku tengok kat video YouTube, TikTok semua kan, yang Gouging Fire ni ancient relative Entei, ataupun yang counterpart punya Entei tu lah, daripada timeline yang lain, garis masa yang lain. Lepas tu kat bahagian kaki belakang dia just ada belang-belang hijau macam tu. Aku tak tahu kenapa, tapi kita tengok macam ni macam kena cakar pun ada juga. And dia ada pakai gelang besi kat bahagian kaki dia. Dia dua ni ada gelang besi tu lah. Lepas tu kat bahagian atas dia macam ada plate yang dinosaur, yang Stegosaurus tu. Tapi yang ni motor tajam ni lah. Aku tak sure ni tulang dia ke batu ke apa benda. Tapi kau tengok memang macam dinosaur punya ni kan. Tapi Triceratops dia tak ada plate macam ni tau. Yang ada plate macam ni dia Stegosaurus. Dia Triceratops setakat ada macam dia punya ni je, crest ni je. Lepas tu kat tengah ni ada dia punya bulu-bulu ekor tu warna putih. Macam awan pun ada lah juga kan. Sumpah main puas hati lah dia punya detail ni. Lepas tu weakness yang Gouging Fire ni, dia weak dengan yang ground type, dragon type dan juga rock type Pokemon. 3 type tu senang gila nak kalahkan yang Gouging Fire ni. Tapi yang dekat Pokemon Horizon tu yang kalahkan dia guna Kokalo je. Storagato dengan Quaxwell. Cap dengan siapa tu, Rayquaza pun ada juga. Tapi Rayquaza macam tak turun sangat pun. Aku tak ingat sangat episod tu sebab dah lama. Tak adalah lama sangat. Aku tengok sekali lagi tu je. Tapi
kira okey lah juga kan. Yang tim Raging Voltaker tu cari yang Gouging Fire ni sampai kat yang Paldia Crater tu, kira okey lah, dia ada explore lah juga yang Paldia Crater tu, walaupun 2-3 episod macam tu. Tapi aku harap sangat dia orang explore lagi lah tempat tu. Lepas tu kelas yang Gouging Fire ni, dia ni adalah Ancient Paradox Pokemon ataupun Past Paradox Pokemon lah. Dia sama je Ancient ke Past ke kan. Tapi aku harap sangat diorang tambah lah Ancient Paradox Pokemon ni. Sebab dia setakat ni baru 10 ke 11 macam tu. Aku harap lah ada 50 ke 100 ke kan. So inilah second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Gouging Fire. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Hisuian Typhlosion dan juga Gouging Fire. Antara dua ni mana satu favourite korang? Favourite aku confirm lah yang Gouging Fire ni, sebab dia Ancient Paradox Pokemon kan, based on dinosaur macam tu. Lepas tu kau tengok lah detail dia pun lagi cantik, lagi banyak macam tu kan. Memang puas hati lah beli. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video-video baru. So korang kena apa-apa idea untuk apa unboxing lepas ni, korang just komen kat bawah. Lepas tu untuk korang boleh tengok aku unboxing Pokemon Takara Tomy part 1 sampai part nombor 32. Dia punya link tu macam biasa lah, semua kat description. Aku ada buat dia punya playlist tu. And macam sebelum ni aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama, semua kat description. So tu je lah. Until next video. Bye.